Okay, antara aplikasi teknologi yang sedang dibangunkan oleh Musti dan juga Pusat Nano adalah teknologi penyimpanan tenaga untuk berasaskan bahan nano untuk penggunaan aplikasi kenderaan EV. Contoh di sini adalah untuk penyimpanan tenaga. Kita menggunakan bahan seperti grafin untuk membangunkan bateri supaya ini dapat digunakan untuk mendapatkan jarak dan juga saiz yang lebih ringan untuk EV tersebut. Dan untuk penyanderaan tenaga, kita juga boleh gunakan bahan nano. Di mana bahan nano tersebut kita juga boleh gunakan untuk dalam perhasilan, contoh membran untuk hidrogen. So membran untuk hidrogen ni dapat kita split air dan kita boleh dapat hidrogen untuk penyiraman elektrik. So kenderaan FCEV akan dapat jarak lebih jauh dan juga tenaga ataupun output daripada kenderaan tersebut mesra alam. Selain daripada itu, sensor ataupun teknologi pendirian, kita dapat bangunkan menggunakan bahan nano untuk keselamatan makanan. Contoh, kita dapat bangunkan sensor untuk detect pencemaran, contoh industri perikanan. So kita dapatkan bangun satu sensor di mana sebelum ni pengujian mengambil masa yang lama. Tapi bila menggunakan bahan nano, di mana tempat kita mendarat ikan, kita boleh ambil sampel ikan, kita boleh letakkan pada satu device, pasangkan bahan nano tersebut, terus boleh baca dalam masa 15 minit. Jadi penting untuk keselamatan makanan supaya sebelum makanan sampai kepada orang awam, kita dapat asingkan makanan tersebut. Contoh untuk pengalakan teknologi pengalakan kesuburan tanah. Okey, selepas contoh untuk padi, kita dah bakar padi dan untuk memulakan proses yang baru, kita gunakan bahan yang dipanggil nano booster. Nano booster ni yang dapat menggalakkan kesuburan padi, di mana bahan yang nano dia dapat pergi lebih dalam tanah tersebut untuk suburkan tanah sebelum kita proses menuai padi. Daripada sektor kelapa sawit, kita dapat gunakan pelepas sawit ataupun daripada kulit daripada kelapa sawit itu bangunkan bahan yang dipanggil grafin. Grafin itu bahan yang sangat produktif dan ringan dan ini sesuai untuk penggunaan dalam aplikasi elektronik.